Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajuk yang saya dapat adalah berkaitan dengan sifat mazmumah, iaitu malas. Sifat malas sering dianggap perkara biasa dalam kehidupan seharian, namun hakikatnya sifat malas ni adalah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Malas maksudnya sikap yang tidak mahu berusaha, suka bertangguh, tidak bersemangat serta tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab, sama ada dalam urusan dunia ataupun akhirat. Dalam Islam, malas ni sangat ditegah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142 yang bermaksud bahawa apabila orang munafik tu dia berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa sifat malas khususnya dalam ibadah merupakan antara ciri orang munafik yang perlu kita jauhi. Selain tu, Rasulullah SAW juga ajar kita supaya menjauhi sifat malas ni melalui doa. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada sifat lemah dan malas. Hadis ni membuktikan bahawa sifat malas bukan perkara kecil, bahkan sesuatu yang perlu kita lawan dan hindari setiap masa. Jika dilihat dari sudut akal pula, sifat malas hanya akan membawa kepada kegagalan. Tiada kejayaan tanpa usaha. Orang yang malas akan sentiasa ketinggalan, hilang peluang dan akhirnya hidup dalam penyesalan. Oleh itu, jelaslah bahawa sifat malas ni adalah penghalang utama untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan. Saya senaraikan beberapa sifat malas, antaranya adalah suka bertangguh kerja walaupun mampu melakukan, tidak menepati masa, kurang motivasi, cepat berputus asa serta tidak gemar melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti melayari media sosial secara berlebihan. Selain tu, orang malas ni dia sering memberi alasan untuk mengelak daripada melakukan tugas dan hanya bertindak apabila dipaksa. Jika ciri-ciri ini dibiarkan, ia akan menjadi tabiat yang sukar diubah. Sifat malas ni sebenarnya berpunca daripada beberapa faktor atau iliat. Antaranya ialah kurangnya iman dan penghayatan agama dalam diri seseorang. Apabila hati jauh daripada Allah, seseorang itu akan mudah lalai dan tidak bersemangat untuk beribadah. Selain tu, tak ada matlamat hidup yang jelas, pengaruh rakan sebaya, kita jadi terikut-ikut dengan sikap macam itulah. Tambahan pula, sikap terlalu leka dengan hiburan seperti video game, media sosial menyebabkan masa terbuang macam tu je. Kurangnya disiplin serta perasaan takut gagal juga boleh menjadi punca seseorang itu memilih untuk tidak berusaha. Akibat daripada sifat malas ini sangat besar dalam kehidupan seharian. Dari segi diri sendiri, seseorang itu akan mengalami kemerosotan prestasi dalam pelajaran ataupun pekerjaan. Masa terbuang begitu sahaja tanpa memanfaatkan dengan betul. Dari segi agama, sifat malas ni akan menyebabkan seseorang itu lalai dalam menunaikan solat, kurang membaca Al-Quran, semakin jauh daripada keberkatan. Dari sudut masyarakat, orang malas akan menjadi beban kepada orang lain dan tidak mampu menyumbang kepada kemajuan masyarakat. Malah dalam jangka masa panjang, sifat malas ni akan menyebabkan seseorang itu hidup dalam kegagalan dan dipenuhi penyesalan kerana tidak dapat mencapai cita-citanya. Untuk kita memahami kesan sifat malas itu, marilah saya mengajak anda menghayati satu kisah benarlah. Seorang pelajar, Amir ni dia pelajar yang bijak, tapi satu hari kelemahan dia tu adalah malas je. Setiap hari dia lagi suka bermain dengan telefon daripada membuat kerja sekolah ataupun mengulang kaji lah. Kerja sekolah juga sering ditangguhkan dengan alasan masih ada masa, tapi hakikatnya dah hujung-hujung. Pada mulanya dia tidak merasakan sebarang masalah, namun apabila peperiksaan semakin hampir, dia mula panik kerana tidak bersedia. Akhirnya, keputusan peperiksaan sangat mengecewakan. Melihat rakan-rakannya berjaya, Amir berasa sangat
menyesal. Dia sedar bahawa kegagalannya bukan kerana dia tidak pandai, tapi kerana dia malas. Daripada kisah ini, kita dapat mengambil pengajaran bahawa sifat malas akan merosakkan potensi diri seseorang. Sikap suka bertangguh hanya akan membawa kepada kegagalan, manakala kejayaan memerlukan usaha yang berterusan dan disiplin yang tinggi. Penyesalan selepas kegagalan tidak lagi memberi manfaat jika kita berubah dari awal. Walaupun sikap malas sukar dihapuskan, namun ia boleh diatasi dengan usaha yang berterusan. Selain tu, kita perlu bijak mengurus masa dengan mengutamakan perkara yang penting terlebih dahulu, terutamanya solat. Lagi-lagi ibadah solat ni adalah perkara yang sangat penting dan diwajibkan. Kita juga digalakkan untuk berkawan dengan orang yang rajin supaya dapat membina semangat dalam diri. Latihan disiplin secara berterusan juga amat penting untuk membentuk sikap rajin dalam kehidupan seharian. Selain tu, kita juga kena sedarlah bahawa masa ni adalah amanah yang sangat berharga. Setiap detik tu tidak akan kembali dan masa yang kita sia-siakan kerana malas tu adalah satu kerugian yang sangat besar. Perkara ni perlu dielakkan kerana sikap malas ni adalah sifat yang tidak baik ataupun mazmumah lah. Sifat malas juga boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Contohnya, individu tu kurang aktif, kurang bersenam. Kita akan mudah terasa tertekan, hilang keyakinan diri, kurang motivasi untuk mencapai kejayaan. Seterusnya, dalam konteks pelajar, sifat malas ni dia akan menyebabkan seseorang tu ketinggalan pelajaran. Jadi kita kena melatih diri untuk rajin mengulang kaji pelajaran dan menyiapkan tugasan tepat pada masanya. Kita juga kena sedarlah bahawa setiap usaha yang dilakukan pasti akan diberi ganjaran oleh Allah. Walaupun hasilnya tidak dapat dilihat dengan segera, namun usaha yang berterusan akan membuahkan kejayaan pada masa hadapan. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah sifat malas bukan sahaja perlu dihindari dalam diri, malah kita juga perlu bijak dalam menangani orang lain, khususnya murid, pelajar yang mempunyai sikap sedemikian. Dalam dunia pendidikan, seorang guru tidak boleh hanya menghukum, tetapi perlu memahami punca sebenar kemalasan tersebut. Sekiranya kita berhadapan dengan murid yang malas, pendekatan yang terbaik ialah dengan memberi bimbingan yang berhikmah, pendekatan ganjaran, kata-kata semangat dan sebagainya. Selain itu, kerjasama antara guru dan ibu bapa sangat penting dalam membentuk sikap murid. Akhirnya, marilah kita semua, saya mengajak semua sekali untuk berubah menjadi orang yang lebih baik supaya sifat malas itu boleh dibuang. Sesungguhnya perubahan yang kecil hari ini mampu membawa kejayaan yang besar. Sebagai penutup, sifat malas adalah satu sifat mazmumah yang perlu kita jauhi kerana ia membawa pelbagai kesan negatif kepada diri, agama dan masyarakat. Jika kita ingin berjaya di dunia dan di akhirat, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh dan meninggalkan sikap suka bertangguh. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berazam untuk menjadi insan yang rajin, berdisiplin dan bertanggungjawab agar kita memperoleh kejayaan serta keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.